Alhamdulillah, ini adalah cerita tentang trip umrah saya dan isteri untuk kali pertama. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Semoga kita semua berpeluang untuk sampai ke sana juga. Terima kasih kepada Mak Tok yang sudi untuk menjaga Toha dan Nuha sepanjang 2 minggu. Untuk Mak Tok. Tahu? Dengan Mak Tok tahu? Sebenarnya perasaan bila nak pergi tunaikan umrah ni, sedih pun ada, seronok pun ada. Apatah lagi bila orang-orang sekeliling kita, kawan baik kita, jiran-jiran, rakan sekerja, semua pakat ucap semoga mendapat umrah yang mabrur, semoga berangkat pergi sana, selamat pergi, selamat balik. 15 April 2025 hari Selasa, kami pun berangkat dan sampailah ke KLIA. Pihak We Time Travel telah maklum supaya jemaah mesti ada di KLIA sebelum jam 5 pagi untuk buat checklist terakhir kelengkapan semua. Bila sampai sana, kami pun carilah peserta yang satu jemaah rombongan dengan kami. Itu harta yang saya ada ni, saya kerja untuk berkong kepada orang. Alhamdulillah, ya, dalam juta-juta umat manusia, okey, kita sebagai insan yang dipilih untuk menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita perlu, yang pertama apa dia? Betulkan niat kita. Kita nak ke sana untuk apa? Kita nak pergi umrah ni, nak ke Mekah ni, nak menjaga kaki ke tanah haram ni untuk apa sebenarnya? Adakah sebagai trending? Adakah sebagai ikut-ikutan? Kan? Tapi kita untuk pertama kita nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah istimewa. Pukul 9 kami akan check in. Sekarang kami tunggu dekat KLIA. Dan insyaAllah pukul 10 akan berangkat ke Tanah Suci, insyaAllah. Mudah-mudahan jalanan ini diberkati Allah Ta'ala. Selesai semua urusan bagasi, visa, pasport, kami pun boleh masuk gate. Hai, kami dah nak masuk gate C25. Kadang terasa macam ini mimpi, bukan tidak percaya, tetapi amat seronok, amat indah kerana boleh menjadi tetamu Allah untuk ikut perjalanan ke Tanah Suci Mekah Madinah ini. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 8 jam dari Kuala Lumpur ke Dubai. 8 jam duduk atas kapal. Inilah makanan dia. Sempat untuk lena sekali dua. Alhamdulillah, dah pun sampai. Assalamualaikum. Ini adalah lapangan terbang antarabangsa Sharjah di Dubai. Ia taklah terkenal seperti lapangan terbang antarabangsa Dubai. Ini kerana lapangan terbang ni lebih menjimatkan kos dan 15 km daripada Dubai. Kami ada kat Dubai sekarang. Berubah masa 6 Malaysia, patah balik dari pukul 2 Dubai. Kami dah transit di Dubai kurang lebih sejam dan sekarang kami akan terbang pula ke Jeddah, lebih kurang 3 jam perjalanan. Kali ni pula dapat makan sandwich Arab. Atas kapal, apabila kami melintasi kawasan sempadan Tanah Suci Haram yang namanya Qarnul Manazil, yang lelaki semua akan salin memakai pakaian ihram. Dan semua akan berniat ihram dan bermulalah pantang larang ihram. Antara pantang larang ihram adalah memakai pakaian yang bercantum, memakai wangi-wangian, memakai tutup kepala bagi lelaki, mencabut bulu ataupun rambut, membunuh binatang dan sebagainya. Jika melakukan mana-mana pantang larang, mestilah membayar denda ataupun dikenali sebagai dam. Baru sampai dekat Jeddah. Alhamdulillah. Semua baru ambil beg. Baru pukul 6. Sekarang ni pukul 6 dekat Jeddah.
Perjalanan diteruskan lagi untuk ke Mekah dengan menaiki bas. Jarak perjalanan dari Jeddah ke Mekah adalah sekitar 84 km dan mengambil masa 54 minit ataupun sejam untuk sampai ke Mekah. Sekarang ni dah fasa-fasa untuk masuki musim haji. Buat malam dia sangat-sangat cantik. Dia penuh dengan cahaya, penuh dengan aktiviti dan sebagainya dekat Jeddah. Okey. Dirham. Sebab tu lah kat sini kita kena buat apa? Kat Mekah ni terutama sekali kita kena banyakkan amalan. Okey, banyakkan bersedekah, banyakkan berinfak insya-Allah. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Pucuk Hajar Aswad kena berada di kawasan Multazam. Alhamdulillah, walaupun agak letih rasanya sebab naik pesawat lama berjam-jam, tapi semua itu terubat apabila semakin hampir dengan Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi yakinlah setiap penat tu akan berbalik. Kalau buat yang paling penat sekarang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك Sebelum sampai ke Masjidil Haram, ini adalah suasana di Ajiyat yang sangat menjadi kenangan buat kami. Tapi cara kena pakai kat ihram. Okey, masuk ke pintu tu. King nama King Abdul Aziz. Okey, itu King Abdul Aziz. Follow je nanti. Bagi lelaki lah. Perempuan tak ada masalah. Kalau lelaki pakai baju biasa dia tak halal lagi masuk. Ada dia masuk ke pintu lain. Dan yang khusus tak boleh ke turun ke bahagian lekaran tawaf. Tawaf saya nak beritahu apa tempat-tempat di mana kat Melaka permulaan tawaf. Depan ni insya-Allah kita nak mungkin nak dapat tawaf sunat. Selesai melakukan tawaf, kami terus ke bahagian sa'i. Ini suasana dekat tempat sa'i. Berlari-lari anak. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, murah hatilah, hapuskanlah apa-apa Engkau tahu daripada dosa kami. Alhamdulillah baru selesai umrah pertama. Nak balik ambil tenaga dekat hotel kan. Ini adalah hotel tempat kami bermalam, Manazil Al-Wisam. Jaraknya lebih kurang 800 meter ke Masjidil Haram. Esoknya subuh, kelihatan ramai orang berjalan ke Masjidil Haram. Waktu subuh di sana pada jam 4.30 pagi dan pada jam 3.30 pagi sudah mula dengan azan yang pertama dilaungkan dan ruang-ruang sekitar Masjidil Haram sudah penuh dengan manusia.
Selesai menunaikan solat subuh, apabila pulang ke hotel, sepanjang perjalanan di Bukit Ajiat, kita dapat melihat ramai orang menjual pelbagai jenis barangan. Ada jubah, kepiah, tasbih, minyak wangi, radio, kayu sugi. Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa bahagia dah sampai sini angkat tangan. Doa kita semua Allah terima. Tak satu boleh tolak di tempat makbul tu, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan depan Kaabah je, dalam bilik. Dalam bilik pun tak satu subhanallah pun digandakan berapa? 100,000 kali. Selesai tazkirah, kami mulakan perjalanan ke Jabal Sur. Dan dalam masa juga dengan SAW juga berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bilakah waktu sesuai untuk pergi berhijrah. Ketika kita bagian SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kemudian pergi ingin menuju ke kota Yathrib. Jabal Sur ataupun Bukit Tursina sangat terkenal dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana di situ adalah tempat baginda bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi mengelak daripada cubaan membunuh baginda oleh golongan kafir Quraisy yang sangat jahat. Seterusnya, kami menuju pula ke Padang Arafah. Padang Arafah merupakan daerah yang terbuka dan luas, terletaknya di sebelah timur kota suci Mekah. Di sinilah umat Islam menunaikan rukun wukuf, yang mana merupakan salah satu daripada rukun haji. Hadis Ahmad, jika Allah ingin beri kebaikan kepada sebuah keluarga, Allah beri sifat lemah lembut. Kalau abang, kakak, tuan-puan belajar bersifat lemah lembut dengan keluarga, dengan anak. Dan di sini jugalah suatu masa dulu cuaca yang panas, manusia berkumpul mendengar khutbah wida' Nabi pada hari Jumaat yang mulia. Tengah bukit nampak tak? Yang lubang tu ada. Yang lubang tu. Okey. Kat situ tu, atas tu. Itu dinamakan Masjid Kibas. Okey. Dinamakan masa siapa Nabi Ibrahim pernah berada di kawasan tu. Seterusnya, kami singgah di Ja'ronah, sebuah masjid yang menjadi tempat miqat bagi menunaikan umrah yang kedua. Orang berjual depan hotel penuh. Senang je nak buka kedai. Bawa kain satu rentang, tak, orang pun nak jual macam-macam. Ramai orang sini. Alhamdulillah dah sampai di landmark yang WC3. Landmark ni lah, pegang. Sini memang nampak lagi orang main dari segala cabang ni. Ni kalau terlepas fokus sekali boleh jadi hilang ni. Allahu Akbar, Masya Allah. Macam mana nanti di Padang Mahsyar. Masjidil Haram mempunyai banyak pintu, dan ini adalah pintu yang utama kerana berdepan dengan Clock Tower. Itulah pintu King Abdul Aziz. Apabila berada di Madinah ataupun Mekah, minumlah sepuas-puasnya air Zam-Zam yang disediakan, kerana air Zam-Zam itu banyak fadilatnya.
Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menyebut tentang fadilat air Zam-Zam ini adalah mengikut niat seseorang yang meminumnya. Ini adalah suasana pada hari Jumaat. Pasti ianya lebih sibuk dan lebih ramai orang yang hadir ke Masjidil Haram. Kami berkesempatan untuk menunaikan solat fardu Jumaat sekali di Mekah. Cuaca di sini pula jangan terkejut kerana mampu mencecah 45 darjah Celsius. Sangat panas. Setelah selesai melaksanakan solat fardu Jumaat, kami bersedia untuk melakukan sabil sedekah, iaitu memberi makan ataupun wang di jalanan kepada orang-orang yang memerlukan. Sabil sedekah biasanya dilakukan setiap hari Jumaat dan selepas waktu fardu Jumaat. Banyak hikmah daripada perbuatan ini. Antaranya adalah menyuburkan sifat pemurah dalam diri manusia, melahirkan sifat kasih sayang antara manusia, melapangkan dada, dan yang paling penting, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, sempat saya singgah di Safwa Mall bagi membeli Quran kiriman dari sahabat di Malaysia untuk diwakafkan di kawasan Masjidil Haram dan merebut pahala 100,000 kali ganda. Boleh kita pergi sedekah bayi dekat ni lah. Alhamdulillah ni dapat naik taksi daripada sana ke sana. Ba'idan man. Si depa mewah. Hyundai. Hyundai Toyota ni. Semua warna hijau turquoise ni. Selesa alhamdulillah. Pulang dari Masjidil Haram, kami nak cuba pula untuk merasai keselesaan teksi di sana. Tetapi agak terkejut, harga yang ditawarkan agak mahal. Sesetengah mereka mengambil kesempatan pada jemaah dengan meletakkan harga tanpa berpandukan kepada meter. Pada malam itu, kami sambung pula ziarah manasik ke Gua Hira. Tujuan ziarah dibuat pada waktu malam adalah kerana cuaca lebih sejuk, tidak panas, dan boleh mendapatkan pemandangan yang cantik dari atas Gua Hira. Kota Mekah dipenuhi dengan hiruk pikuk dan sebagainya, dengan gendang-gendangnya, dengan orang-orang mabuk dan sebagainya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke Jabal Nur, untuk berkhalwat, iaitu untuk menyendiri, untuk mencari ketenangan. Okay. Dan ketika itu datanglah malaikat Jibril dari arah baginda sallallahu alaihi wasallam memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam dari arah belakang. Dan kemudian Jibril kata apa? Iqra. Jibril kata bacalah. Dan bacalah. Kerana Nabi Muhammad kata ma ana biqari, aku tak boleh baca. Dan kita tahu Nabi Muhammad lah seorang nabi yang tidak boleh. Ustazku, kami punya mutawif ni. Bawa. Wati bisa dia. Ya, Ustaz. Dia topping dia penuh. Okey, mana? Saya ber-12 untuk. Okey. Topping dia tu, pizza tu, pizza topping dia memang padu. Mozzarella. Dia topping apa tu apa
Yang bulat-bulat tu kan, daging apa kan, penuh. Apa peroni tu? Peroni tu kan, habis peroni tu. So dia baru terang pasal pizza, dia belum terang pasal Gua Hira gitu. Dia menampak daripada bawah sampai atas. Dia baru dimajukan lah ni. Baru dimajukan. Sejak kebelakangan ini, kerajaan Saudi telah memajukan kawasan ini dengan membina kemudahan-kemudahan yang dapat kita lihat. Sebelum mendaki Jabal Nur, kita boleh singgah-singgah kedai yang ada di sini. Pendakian bermula hampir 40 minit pada kiraan kami ataupun mungkin lebih untuk mendaki anak tangga yang curam serta berpasir sambil-sambil dihiburkan dengan panorama indah di sekitar kota Mekah dan menara Masjidil Haram pada waktu malam ini. Gua Hira terletak di atas puncak bukit Jabal Nur ini dan merupakan tempat yang menjadi saksi Rasulullah dilantik sebagai Nabi dan Rasul serta turunnya wahyu pertama Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Cara Nabi naik lagi susah berbanding kita. Alhamdulillah dah sampai dah puncak. Sikit lagi. Pada asalnya sebelum wahyu pertama diturunkan, tujuan baginda menyendiri di Gua Hira adalah bagi menghindari masyarakat Arab jahiliyah yang pada saat itu masih belum beriman kepada Allah dan sering melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Malaysia boleh. Malaysia boleh, mal-mal lancar. Madosa Anwar Ibrahim. Apa ni? Kamera tak clear. Tapi boleh lah nampak. Alhamdulillah sampai. Masya Allah. Ayo, Malaysia boleh. Masya Allah, Malaysia boleh. Malaysia boleh, mana-mana rancak berdosa. Allahu Akbar. Kami selesai turun dari puncak Jabal Nur
pada jam 11.30 malam. Esoknya kami perlu bersiap-siap untuk lawatan ziarah yang seterusnya ke Taif. Doa yang bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik kenderaan, dia akan duduk, dia kata bismillah, alhamdulillah, kemudian beliau duduk. Kemudian beliau akan baca doa tadi subhanallazi sakhara lana sampai habis. Kemudian dia akan bila nak bergerak, dia kata alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu daripada amalan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu amalkan. Satu lagi aku datang seorang sahabat ajar doa. Kata siapa baca doa ni insya-Allah letakkan kemenangan. Surah ayat dia wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ada juga satu daripada sahabat, dia kata kalau dalam perjalanan kita baca 5 surah 6 bismillah. Saya baca 5 surah 6 bismillah. Dia ceritakan Allah akan selamatkan perjalanan itu. 5 surah 6 bismillah. Kita dengar tak? Selalu saya dengan keluarga, saya baca doa amal, saya baca bersama dengan anak-anak saya. Kalau jalan balik kampung jauh kan, kalau pergi pavilion tak baca, dekat-dekat tak baca doa pendek sebab dalam setengah jam kan. Jadi kalau balik kampung saya baca 5 surah dan bismillah. Itu saya bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama, kita tak boleh bismillah, baca kuliah, bismillah, izaja, bismillah, qul huwallah, bismillah, qul falaq, bismillah, qul a'udzubinas. Lepas qul a'udzubinas baca bismillahirrahmanirrahim. Dia tak masuk tabat tiada aja. Tapi apa jadi 10 tahun akhirnya dakwah Rasulullah SAW sampai tahap kemuncak dia. Nabi SAW pergi ke Taif. Masa tu isteri Nabi SAW meninggal dunia. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha dengan Abu Talib. Abu Talib ni sayang kat Nabi. Melihat dengan cinta, mendengar dengan cinta, melalui hidup dengan cinta. Walau kita tengok batu-batu semua sekali, tapi tengok dengan rasa sayang, rasa cinta batu-batu. Di tempat Rasulullah jalan. Perjalanan ke Taif mengambil masa lebih kurang sejam 15 minit dengan menaiki bas. Jadi bila sampai Taif ni, kita ingat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak selawat kat Nabi. Satu lagi selawat dia kata Allah beri pahala yang banyak. Kau baca jazallahu anna, jadi ikut jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Negatif. Itu peti air tu. Time, jom kita naik ke belakang. Time. Ada makcik lagi, makcik siapa? Kau takkan ceramah ni sendiri kan? Ingat nak ke sana. Jangan nak ke bawah. Jangan nak ke belakang. Sekalipun masuk sangat banyak bersujud, siapku disambut, hatiku ingin terus merebut.
ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda, moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda. Nabi ni akan jumpa setiap orang. Dia pergi Taif lebih kurang dakwah kat sini 10 hari. Jumpa 3 pembesar, 3 tolak. Datang dengan harapan. Boleh bayang tak jalan tadi? Kita dalam tu pun kering badan kita, dalam kabel car tu pun dah kering. Macam mana lah Rasulullah, kita 20 minit tu pun dah derita dah. Tapi bayangkan Rasulullah SAW, dan Nabi tak akan lepaskan satu orang pun tanpa dakwah. Itu sifat Nabi. Bahkan Nabi tidak dibenarkan untuk meninggalkan sesiapa pun tanpa dakwah. Nabi pernah berpaling pada orang buta je, kerana mendahulukan sedikit pembesar-pembesar kerana strategi dakwah, bukan mana rendah pada orang buta. Terus turun abasa wa tawalla. Terus turun Al-Quran tegur Nabi SAW, bukankan Nabi silap, untuk jadi pelajaran untuk kita. Tidak boleh memandang rendah kepada Islam satu orang pun. Kerana tu setelah perjuangan Taif ni, Allah beri hidayat bila balik ada satu orang hamba nama Adas. Satu orang hamba masuk Islam tu pun sangat berharga buat Rasulullah SAW. Memandang manusia ada nilai dan rasa sayang, itulah iman. Kalau kita tengok orang, kita rasa benci, meluat, pandang rendah ke orang, kita kena banyak sujud dan istighfar. Kita kena banyak memberi hikmat supaya sombong kita tadi tu hilang. Memberi hikmat ni akan membuang sombong. Sebab tu dalam keluarga kau nak bersihkan hati, kena khidmat kat rumah. Sebab tu ramai orang jatuh hati kerana khidmat. Sebab tu Rasulullah SAW tengok Bilal penat. Walaupun Bilal hamba Habsyi, Nabi suruh Bilal berehat 3 malam. Kali pertama dalam hidup Bilal, ada manusia orang Arab yang terkenal, hebat, mulia, khidmat untuk beliau dan bagi beliau berehat. Disebabkan itu Bilal bin Rabah telah memeluk Islam. Terharu dia. Hamba ni tak ada orang pandang, gaji pun tak dapat, tak ada nilai punya orang, bahasa kita tak ada harga punya orang. Itu pun Nabi tengok dia dengan rasa sayang. Ini semua jalan-jalan Nabi dulu. Nabi jumpa setiap orang. 10 hari berdakwah, last sekali orang tak tahan juga, orang balik batu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taif ni kemuncak hati Nabi ni, Allah nak cuma untuk Allah je. Dia tak ada apa harapan lah pada orang Taif, tak ada apa, semua tak ada. Itu yang Nabi doa dekat nanti kita Masjid Adas. Nabi doa, ya Allah, kepada siapa kau letakkan aku. Selesai menaiki kabel car, maka perut pun dah lapar. Kami dibawa oleh mutawif ke suatu tempat yang dikatakan nasi Arabnya sedap. Alhamdulillah sampai di sini. Taif juga dikenali sebagai kota mawar. Taif terkenal dengan kilang mawar dan minyak wangi yang harum. Siapa-siapa yang sampai di Taif, jangan lupa untuk singgah di kilang ataupun gudang yang menghasilkan minyak wangi ataupun haruman daripada mawar rus yang digunakan juga di sekitar kawasan Masjidil Haram pada kapet-kapet yang digunakan untuk solat. Seterusnya kami pergi ke Masjid Adas, iaitu tentang seorang Nasrani yang memeluk Islam setelah dakwah Nabi ditolak oleh penduduk Taif. Setelah dibaling batu, dihina dan dicerca oleh penduduk Taif, baginda terpaksa berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Maka di sinilah bertemunya Nabi dengan Adas. Orang yang pertama selimutkan Nabi, yang berkata, yang kita, kalau kat Gua Hira semua dia ditunjuk perkataan Khadijah radhiyallahu anha pada Nabi. Kamu ialah orang yang beruntung, orang yang bertuah. Sampailah dekat sidang, sampailah dekat dakwah 3 pembesar tu, orang besar-besar semua tolak. Akhirnya orang biasa pun tolak. Lebih kurang 10 hari berdakwah, bukan saja dihalau, dibaling batu berdarah sampai pada kepala, sampai kaki Rasulullah SAW dibaling batu. Kocak darah dalam kasut Rasulullah SAW. Sehampir ke tahapnya tu, ya Allah, pada siapa kau serahkan? Adakah pada orang Mekah nak bunuh aku, tak berhenti nak bunuh aku, kampung halaman aku? Atau orang Taif yang buat begini pada aku?
Aku hina di tengah-tengah manusia ni Allah. Aku orang paling hina di tengah-tengah manusia. Kata Nabi, tapi aku tak pedulikan semua tu. Tak habis ayat Nabi tu. Aku tak pedulikan semua tu. Yang aku takutkan kemurkaan kau. Wahai Allah, aku tak kisah apa pun jadi hidup aku. Jangan kau je benci aku. Seterusnya, ziarah kami ke Masjid Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah sepupu Nabi, juga sahabat Nabi yang diakui kepakarannya dalam bidang tafsir Quran. Ini berkat juga daripada doa Nabi kepadanya, yakni Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Sekejap saja masa berlalu, kami sudah sampai pada hari-hari yang tak akhir di Mekah Al-Mukarramah. Tercapai juga hasrat saya untuk membotakkan kepala sebelum meninggalkan kota Mekah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan terutama walaupun kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana masih lagi kita kesihatan kesempatan, insyaAllah pada hari ini kita akan bergerak menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh kecintaan, kota yang penuh kerinduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Haji-haji yang dikasihi sekalian, baginda sudah terlalu banyak berkorban, lapar demi umatnya, disakiti demi kebenaran, disisih demi menyampaikan wahyu. Tapi hari ini kita bagaimana? Berapa kali kita bersalat pada baginda sallallahu alaihi wasallam? Adakah sunnahnya telah kita hidupkan atau hanya tinggal nama dalam buku sejarah?